dilahirkan pada 5 Januari 1967 di Kopeng, Perak. Beliau ditatang bagai minyak yang penuh oleh pasangan bahagia Haji Zulkifli bin Haji Wancik dan Hajah Mariah binti Mustafa. Datin Nurzana yang merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik ini mendapat pendidikan awal di SRK Convent Teluk Intan, Perak. Kemudian, beliau menyambung pengajian di peringkat menengah pula di SMK Convent Teluk Intan, Perak. Setelah mendapat keputusan yang cemerlang di peringkat sekolah menengah, beliau berjaya melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Kinta Ipoh, Perak. Pengajiannya tidak berhenti di situ kerana baginya menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang tidak pernah ada titik hentinya. Oleh kerana itu, beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Teknologi Mara dalam bidang pendidikan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, TESOL, dengan kepujian. Tanggal 31 Oktober 1991, ikatan janji telah termeteri antara beliau dengan jejaka pilihan hatinya, Datuk Dr. Hang Tuah bin Din alias Muhammad Din. Hasil perkahwinan bahagia ini, mereka dikurniakan 4 orang permata hati, iaitu 2 putera dan 2 puteri. Kini keluarga ini diserikan lagi dengan kehadiran seorang menantu dan seorang cuculda puteri. Memberikan cahaya, terangi sekeliling dengan diri terbakar. Jasa dan pengorbanan Datin Nurzana dalam dunia pendidikan memang tidak terkira banyaknya. Oleh kerana itu, beliau telah menerima beberapa kali anugerah, iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 1998, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2008 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2016. Selamat bersara sahabatku Datin Nurzana. Semoga sentiasa sihat dan diberi kesihatan yang baik lepas bersara nanti. Semoga dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan ceria bersama keluarga selalu. Bye! Saya Cikgu Faizal. Saya Cikgu Aini. Kami merupakan SKSA dari SK Raja Chulai. Ini mengucapkan Selamat bersara Kak Nana. semoga sihat selalu. Ya. Berbahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Kak Nana. Happy retirement, Datin. From Sharubaria and my son. Pandau sini. Assalamualaikum Dana. Selamat hari jadi pada 5 bulan 1 yang lalu. Dan diucapkan juga selamat bersara. So tunggu lagi setahun sesudah bersara. Okay, Assalamualaikum. Enjoy your retirement. Bye. Saya ucapkan
selamat bersara dan selamat menempuh alam kehidupan yang baru. Semoga kehidupan Datin selepas ini akan lebih membahagiakan dan lebih ceria. Selamat join YB Group. Bye. Sekarang bukannya penamat, tapi permulaan fasa baru, lebih untuk diri sendiri, keluarga, hobi, travel, rehat secepatnya dan buat apa yang tertangguh selama ini. Doa saya semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi dengan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa, rezeki yang berkat dan kebahagiaan tanpa henti. Enjoy your new chapter. You deserve it. Bye. Tahniah buat Datin sampai ke penghujung perkhidmatan. Selamat bersara. Semoga bahagia bersama keluarga. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. So boleh plan lah kot lepas ni nak trip ke mana. Okay, selamat bersara Datin. Bye. Mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang. 1000 bulan seindah kegemaran. Cahaya suria di awan larat. Kak Nuri ucapkan selamat bersara. Semoga bahagia dunia akhirat. Okay, bye. Selamat bersara para Zana. Love you. Doakanmu setiap malamku. Saya doakan fasa baru ini membawa ketenangan lebih baik buat Datin Nurjana, kesihatan lebih baik dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga tersayang. Terima kasih atas segala tunjuk ajar kenangan kita semasa di sekolah dahulu dan saya hargai setiap kenangan kita bersama. Okay. Lepas ni boleh jalan-jalan dengan geng-geng pencen. Okay, sekali lagi selamat bersara dan semoga sentiasa sihat walafiat. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Datin. Tahniah pencen dengan jayanya, semoga sihat walafiat dan dikurniakan kebahagiaan selepas bersara nanti. Terima kasih Datin atas kerjasama yang Datin berikan untuk pihak sekolah, terutamanya untuk unit hal ehwal murid. Saya ucapkan selamat bersara. Semoga Datin sentiasa sihat walafiat dan happy bersama family tercinta. Selamat bersara Datin. Selamat bersara. Saya ucapkan kepada Datin dan terima kasih di atas budi dan jasa Datin mendidik anak-anak murid kita. Terima kasih juga atas kata-kata semangat dan terus doakan saya dalam bidang pendidikan. Selamat bersara Datin. Bye-bye. Hi Datin. Happy retirement to you. Be happy dear. Bye. Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Pintai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Panitia Bahasa Melayu mengucapkan Selamat bersara Datin Nurjana. तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर. Alhamdulillah sampai juga ke akhir perkhidmatan di Seri Ampang. Alhamdulillah, terima kasih di atas 20 tahun masa kita bersama di Seri Ampang. Saya sangat berterima kasih kepada Datin kerana selalu bagi nasihat, bagi sumbangan dan macam-macam lah. Alhamdulillah, semoga dapat bersara dengan dan bersama keluarga dengan tenang,
kesihatan yang baik, dapat beribadah dan dapatlah bersama-sama keluarga bagi melaksanakan apa-apa saja yang tertangguh sebelum ni, pergi melancong ke, pergi mana-mana lah. Mungkin boleh pergi tengok Tun Afiq kat Korea, saya nak ikut nanti insyaAllah. Okey, terima kasih. Hai, buat Datin Nurzana, selamat bersara. Semoga hari-hari yang bakal dilalui selepas ini lebih ceria, bahagia dan sihat sejahtera. Terima kasih buat Datin atas segala jasa bakti dan kerjasama yang diberikan sepanjang saya memimpin di SK Sri Ampang sebagai penolong kanan Kopi Club. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat bersara Datin. Selamat bersara Datin Nurzana. Ini tiga. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara Datin. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah. Selamat bersara Datin. Bergetar jiwa. Happy retirement Datin Nurzana. Be healthy and happy always. We miss you a lot. Bye. Happy retirement Datin Nurzana. We wish you good luck. Be happy and healthy always. Bye. Memori tercipta, walau sekali. Selamat bersara Datin. Jangan lupakan kami. Mengalun suara. Welcome to YB Club. Come, let's enjoy. Selamat bersara. Selamat bersara. Selamat bersara. Menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini jua memori Selamat bersara, walaupun boleh tak dapat datang tapi mesti ada dah hati Mami. Yes. Lepas tu kalau Mami rindu boy, call lah boy. Bahkan kalau Mami juga. So selamat bersara Mami. Tak apa, nanti abang ada, abah ada, dia orang datang insyaAllah. So doakan boy dekat Korea Mami. Bye bye. yang terpahit jua termanis semua. I'm Tun Adira, Datin Nurzana's second daughter. To Mommy, I would like to say happy retirement day. I hope you will enjoy your retirement day to the fullest with all the people that you love. Mami, terima kasih sebab mendidik anak bangsa tanpa lelah, tanpa rasa jemu. Terima kasih juga you power through every hardship that you face. Terima kasih juga sebab setia bersama anak bangsa memberikan yang terbaik. I hope you will enjoy your retirement day. I love you. Mungkin di sini kita kan
Hai, saya Tun Akmal, anak kepada Datin Nozana. Untuk Mami, happy retirement day dan terima kasih kerana telah melahirkan ramai anak bangsa yang berjaya. Dan untuk pengetahuan adik-adik semua, Datin Nozana ni seorang cikgu yang sangat garang. Di sekolah memang sangat-sangat garang, tapi di rumah dia lebih garang daripada itu. Tapi terima kasih kerana atas didikan Cikgu Nozana lah. Alhamdulillah saya dapat menjadi seperti hari ini. Terima kasih dan selamat bersara untuk Mami. Live a good life. Bye-bye. Selalu di sepanjang hayatku, meski hanya untuk seketika, kehadiranmu menyentuh rasa. Assalamualaikum. Hi Mami, Kakak wish happy retirement day. Finally, no more stress, no more rush, no more work. Dah tak payah nak fikir-fikir pasal nak buat kerja dalam laptop and everything. Now it's time for you to rest, to enjoy life, to travel more. And I'm glad that you and everything. Now it's my turn as a teacher to finish it, to take your part. And then that's all from me. Take care. Terima kasih teman, harapan yang kau berikan. Saya Hamtua Hafindin, suami kepada Cikgu Datin Nozana. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Datin. Have a great days ahead. Alhamdulillah, you did it sehingga ke hari ini, dan you telah menjadi seorang pendidik yang cukup berjaya pada anak bangsa. Untuk makluman semua, Cikgu Datin ni merupakan cikgu yang sangat-sangat garang. Setiap tahun anak muridnya datang ke rumah untuk berhari raya, dan mereka menggelar Cikgu Datin ini Cikgu Harimau, Cikgu Tiger. So, tetapi inilah hasilnya. Alhamdulillah, ramai anak-anak murid yang telah dilahirkan oleh Cikgu Datin yang berjaya menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Dan today is going to be the last day for you untuk berkhidmat sebagai seorang pendidik. Tahniah and thank you for being with us. Ya, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang isteri, menjadi seorang ibu yang sangat-sangat penyayang. I love you very much. Kepada yang berbahagia, Datin Nuzana binti Zulkifli, selamat bersara. Assalamualaikum, saya Akif, wakil pelajar daripada tahun 6 2024-2025. Saya ingin mengucapkan selamat bersara Datin. Terima kasih atas didikan dan tunjuk ajar kepada kami. Moga sihat selalu. Saya Musyid bin Yaakob, batch 2007. Nak mengucapkan selamat persaraan kepada Puan Nozana, cikgu. Semoga dirahmati, dipanjangkan umur. Terima kasih untuk semuanya. Saya Syazwan Zaipul. Kepada Cikgu Nozana, terima kasih kerana telah menurunkan ilmu kepada saya. Alhamdulillah, saya menjadi orang sekarang. So, untuk Cikgu Nozana, selamat bersara. Saya Muhammad Al-Harish Effendi. Saya nak mengucapkan selamat hari persaraan untuk Cikgu tercinta yang disanjungi, yang dihormati, Puan Nozana. Semoga sukses selalu. Semoga dirahmati Allah selalu.
Terima kasih cikgu mendidik saya.